Aku punya kereta ni nampak start kosong guys. Yang ni aku tak ada edit Okey, kita pergi belakang. Korang tengok aku punya bateri dah kong tau. Kat sini. Nampak sambungan semua ada lagi. Aku menggunakan ni multi function jump starter ni. Yang ni baru sampai ni. Kita tengok boleh pakai tak boleh pakai. Yang bagus dengan jump starter ni, nak pump tayar boleh, nak jadikan power bank boleh. Dapat satu dia punya casing bag ni. Setiap pembelian dia korang akan dapat dia punya clip wire ni. Nak pump tayar dia bagi dia punya hose ni. Charger kabel type C dengan ni soket untuk kita nak pump bola. Okey, ni dia punya device guys. Brand dia daripada Nicey ni. Ada button on, kita on kan. Hold. Okey, dia ada LED display Macam ni dia punya bacaan pressure tayar dia. Boleh adjust lah. Motor boleh, basikal boleh, bola boleh, kereta boleh. Nak onkan lampu pun boleh. Nampak lampu pun cerah. Siap ada lampu SOS. Bila bateri dah habis, kita boleh charge menggunakan charger kabel type C. Type A ni kita boleh jadikan emergency power bank. Ni soket untuk kita nak jam kita punya bateri kereta Masukkan saja. Hitam kita connect dengan hitam. Merah kita connect dengan merah guys. Okey, kita on kan. Okey, kita tengok Bismillah. Nampak? Hidup guys. Kita rem sikit. Okey, nampak Macam sekarang ni bateri kereta korang tu masih okey kan. Sekiranya jadi macam aku kan. Ni ada punya barang guys. So kalau minat dengan jumper ni ataupun pump tayar korang ni, tekan link kat bawah.